Kisah 12. Kisah dan Taulatan. Ini kau punya pasal lah. Betul ke Mahir? Kau tak ingat ke malam tadi? Wah! Aku dah cuba. Nanti aku kira 1, 2. Yelah, aku salah. Wah, Mahir, kau tak puasa? Aku memang tak puasa. Yelah, dia hari-hari makan sama saya, Ma. Mahir, tak baik. Kalau tak puasa, jangan makan depan orang puasa tau. Yelah, aku tak buat lagi. Apalah, Mahir, kenapa kau tak puasa? Yalah, kenapa? Aku tertahan lah. Tengok ayam goreng mak aku. Sedap. Cepatlah, Ihsan. Bangun. Selamat pagi, muda-muda. Duduk. Mahir, tak puasa lagi? Tak, cikgu. Ish. Kenapa? Betul ke, Mahir? Betul, cikgu. Dah lah, aku nak jadi